tengah ada. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi menu raya iaitu sambal kacang. Untuk bahan-bahan di sini saya ada cili kering, kemudian diikuti dengan bawang putih. Jadi kesemua bahan ni saya dah siap kisar awal-awal. Kemudian kita ada bawang merah. Lalu saya juga menggunakan udang kering yang juga telah dikisar. Lalu saya ada kacang tanah yang telah siap dikisar. Ni saya beli terus dekat kedai. Nanti misalnya kalau tak nak, boleh je kisar sendiri kacang tanah tu. Sangai dulu baru kisar. Lalu kita ada santan. Sekarang mari kita mulakan memasak. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Lalu bolehlah masukkan kita punya bawang putih. Kita tumis bawang putih tu sampai cuan kiri kanan depan belakang baul. Dan sedikit garing, lalu masukkan bawang merah. Saya guna 1 sendok untuk bawang putih dan bawang merah tu. Next, saya masukkan cili kering yang telah dikisar lebih kurang 4 sendok macam tu. Kita guna lebih sedikit untuk buat sambal kacang. Jadi sambal kacang kita ni tak sama macam sambal kacang yang sate tu. Tak. Yang ni sesuai untuk dimakan dengan nasi, mahupun ketupat khususnya. Jadi rasa dia tidak terlalu manis dan secukup rasa lah. Dia macam sambal tapi dia sambal kacang. Bukan sambal tumis tu, tapi bersih yang ada kacang dan juga santannya. Memang sedap. Kemarin saya bawa balik kampung habis. Malah ada yang minta resepi. Jadi saya fikir lebih baik saya kongsikan dekat YouTube je lah. Jadi semua orang boleh dapat. Jadi tadi saya masukkan 1 sendok sos cili. Kemudian ni saya lanjut masukkan udang kering. Udang kering ni semakin banyak semakin bagus. Semakin sedap. Jadi di sini saya masukkan lebih kurang 3 sendok macam tu. Jadi nanti korang jangan lupa cuba resepi ni, sebab sambal kacang yang ni tak sama macam sambal kacang yang biasa korang makan tu. Yang ini sedap sangat. Korang kena cubalah baru tahu sedap ke tidak. Jadi jangan lupa juga untuk tambahkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa ataupun MSG ni bagi yang gunalah. Yang tak guna boleh skip. Kemudian bolehlah kita masukkan kita punya kacang. Ni kacang saya dah beli yang siap guna punya. Tapi korang kena hati-hati juga kalau beli yang siap guna ni, rasa dulu. Kadang dia tengek. Jadi kalau nak selamat guna kacang yang masih fresh lagi tu. Korang sangai sendiri lalu kisar, lebih selamat lah. Kalau macam yang ni saya dah try tadi, tak tengek pun alhamdulillahnya. Ni kita gaul rata. Ni saya masuk lebih kurang 2 sendok ke 3 sendok macam tu. Lalu di sini saya masukkan susu cair. Ni kalau tak nak masukkan pun tak jadi masalah sama sekali. Korang boleh ganti dengan santan. Macam saya untuk hari ni saya guna dua-dua. Saya guna susu cair, saya juga guna santan. Jadi 1 sendok susu cair, 1 sendok santan. Jadi kalau yang tak nak guna susu cair tu tak jadi masalah pun. Pakai je salah satu. Ni dah siap dah pun sambal kacang ala Pak Yaya. Jadi kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe dan paling penting jangan lupa untuk cuba, okey? Bye bye.